Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 anda untuk semua cerita panas dari kancah bola sepak tempatan. Perlawanan separuh akhir pertama, Piala FA 2025-2026 telah membuka tirai dengan penuh drama, gol dan emosi. Dalam video kali ini, turut disertakan dengan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Jangan lupa ya geng, sebelum kita teruskan, tekan butang like, share dan langgan saluran ni. Jangan lupa juga aktifkan loceng notifikasi, supaya anda tak ketinggalan dengan berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Keputusan masa penuh, separuh akhir pertama Piala FA, Ahad, 9 November 2025. Apa perlawanan yang gila-gila sengit malam ni? Di Stadium Negeri, Kuching, skuad Johor Darul Ta'zim, JDT, berjaya bawa pulang bekalan berharga, menang 2-1 ke atas Kuching City FC dalam separuh akhir pertama. Walaupun The Cats lawan habis-habisan di depan penyokong sendiri, Harimau Selatan tetap tunjuk taring dengan aksi mantap sampai whistle penamat. Sementara itu, di Stadium Likas, Kota Kinabalu, satu lagi aksi mendebarkan. Sabah FC dan Selangor FC seri 2-2, 4 gol terhidang, 4 kali jantung penyokong hampir gugur. Segala-galanya kini terbuka luas, menjelang aksi timbal balik minggu depan. Siapa bakal mara ke pentas akhir Piala FA 2025? Jangan berkelip mata, sebab drama bola Malaysia baru nak panas. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh Piala FA aksi separuh akhir pertama. Segala yang anda perlu tahu tentang Piala FA Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.